Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang berbahagia sahabat saya dunia dan akhirat, Datuk Azami, yang telah bersama-sama dengan saya di banyak tempat khususnya di negeri Selangor. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Rushdie Long yang datang daripada Sungai Kapal Indah, agak jauh juga daripada Sungai Pinang ini, dan beliau pun boleh katakan hampir selang-selang malam bersama dengan saya kalau di Selangor di sini, yang telah menjelajah daripada utara Selangor, Sabak Berenam sampailah kepada Sepang, daripada Pelabuhan Kelang sampailah kepada Gombak. Hampir setiap malam Datuk Hazami tidak henti-hentinya, Ustaz Rushdie tidak henti-hentinya untuk menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, teman-teman saya, tentang kedudukan perkara yang kita harus diberikan penerangan, supaya sebagai isteri puan-puan faham, sebagai suami puan-puan faham, sebagai anak-anak yang sudah remaja, anak-anak kita faham, sebagai orang yang sudah masuk dalam kumpulan dewasa harus faham, sebagai orang-orang yang dah masuk dalam golongan orang-orang yang sudah hujung usia seperti saya, kena faham. Dan kepahaman inilah yang perlu kepada semua penduduk di Pulau Indah ini, penduduk di Teluk Gong, penduduk di perumahan Kastam di sana, penduduk di Sungai Kembung, di Sungai Teruntum, di Sungai Pinang, di Pigi Nenas, semuanya. Kerana dengan kepahaman ini, insya-Allah seronok kita duduk di dunia sementara kita menantikan akhir hidup kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mengendalikan majlis ini. Begitu cantik susunannya tuan-tuan. Tempat ni pada saya tempat yang paling sesuai lah, sangat sesuai. Saya tengok kawan saya, saudara Badrum, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah, tengok rumahnya cantik, pokok-pokok ditanam pun cantik, lamannya cantik, alhamdulillah. Masa kecil-kecil dulu tuan-tuan, masa saya berumur dalam 5 tahun 6 tahun, di sinilah tempat saya bermain. Main konang kandi pun dekat sini, main baling apa namanya, kita ada bola tenis, kita baling botol tu. Bukan main rondas, bukan. Saya lupalah tuan. Main gayau kat sini. Tuan-tuan sebut aja masa kecil-kecil dulu. Di sana dekat Simpang Bunyi, Sungai Bunyi ya? Ada Sungai Bunyi kat sana. Kat sanalah kita mancing ikan tuan-tuan. Ibu umpannya belacak. Allah. Saya ingat lagi kecil-kecil dengan abang saya Osman, dengan abang saya Khalid, dengan abang saya Pak Long, tuan-tuan dan puan. Dengan tonggak, arwah tonggak, dengan alum, dengan ayim arwah. Ayim dah arwah ke? Minta maaf. Kacung, minta maaf, arwah Kacung. Tapi Kacung lebih senior daripada saya lah. Jadi kita bersama-sama di sini. Dan saya sudah hidup bersama-sama dengan saudara agak sekian lama di sini. Saya belajar kat sini darjah 1 sampai darjah 2. Darjah 3 saya dah pergi ke Kelang. Sebab itu saya tak banyak kenal orang di sini. Walaupun balik jumpa abang, balik jumpa saudara-saudara di sini, Mak Long saya, Mak Long Lenang dengan Pak Long saya kat sini, teman-teman kita jumpa. Tapi saudara, hati saya selalu ingat teman-teman di Pulau Indah di sini.
tempat kita lahir, tuan-tuan. Tempat darah ibu saya digugurkan kerana melahirkan saya. Di sinilah tempat yang paling indah bagi saya. Apa pun yang berlaku di Pulau Indah ini, tuan-tuan puan, saya sangat gembira. Daripada kita naik motor, tuan-tuan ingat naik motor Pakcik Razak saya, Allah, naik motor bayar 80 sen ke RM1. Bayang tuan-tuan, duk 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 duk. Ada satu motor hari tu Basir namanya. Tuan ingat tak? Tuan-tuan tak ingat dah. Basir, nama Basir. Dia punya pemandu motor tu namanya Basir. Saya rasa dah meninggal lah Basir. Kalau tak meninggal tu umur pun 80 dah kot. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak bagikan nostalgia kehidupan masa kecil-kecil dulu di sini. Dan saya nak sebut tuan-tuan dan puan, kehidupan itu bertambah indah pasal ayah saya guru Quran, mak saya guru Quran. Kalau ada Makcik Mahani, anak Pak Ahmed ni, dia belajar Quran dengan mak saya. Kalau ada Kacung, dia belajar Quran daripada ayah saya. Kalau ada teman-teman seluruhnya dekat sini, dia kenal alif bata, dia kenal membaca Alhamdulillah Fatihah daripada mak dan ayah saya. Seronok tuan-tuan ketika itu. Rumah saya ketika itu, bapa saya ada surau. Rumah saya dekat sini, yang Abang Khalid duduk sekarang ni, sambung depan tu surau. Ayah saya tak boleh hidup kalau tak ada surau. Rumah mesti gabung dengan surau. Rumah mesti gabung dengan surau. Radio dia tak bagi dengar. Dia suruh dengar baca Quran. Pagi baca Quran, petang baca Quran, malam baca Quran. Hidup saudara-saudara, saya nak bagi tahu, diselubungi dengan Al-Quran. Pagi, petang, siang, malam. Jumpa saja ayah, jumpa mak. Pertanyaan yang pertama yang saya ingat sampai sekarang, Sir. Nama saya Nasir. Tapi orang kat luar panggil saya Hasan. Nama saya Nasir. Kena ubah tu. Datuk Dr. Nasir. Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi sebut, ayah saya bila jumpa saja saya, mesti tanya persoalan ini. Mana-mana saya cerita satu Malaysia. Saya pergi England, saya cerita. Saya pergi Amerika, saya cerita. Apa dia? Ayah saya Haji Ali jumpa anak-anak dia, termasuk saya. Jumpa saja. Soalan yang ditanyakan, Sir, dah semayang ke belum? Itulah soalannya. Dah baca Quran ke belum? Dah ngaji ke belum? Itulah soalan dia. Dia tak tanya dah mandi ke belum? Tak tanya. Dah makan ke belum? Itu soalan-soalan yang kemudian. Dah gosok gigi ke belum? Dia tak tanya, tuan-tuan. Waktu tu Colgate bukan ada. Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Main arang je. Tapi apa yang saya nak sebut, tuan-tuan? Dengan pertanyaan, dah semayang ke belum? Dah baca Quran ke belum? Alhamdulillah lah, tuan-tuan. Ayah, datuk, nenek saya dulu semuanya imam. Ini surau ni. Kita dedikasikan Surau Imam Haji Omar, tuan-tuan. Kita bina surau tu mendedikasikan kepada satu generasi namanya Haji Omar Bugis, Haji Ali Bugis, Haji Daulah Bugis, Haji Razak Bugis. Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, nak share ni. Hidup saya seronok ni. Cukup seronok di Pulau Indah ni lah. Tuan-tuan dan puan, ayah saya mendayung sampan sampai dekat Sungai Aur. Nama tokenya Aneng. Inang. Bukan Inang pula dah. Mana pula Inang pula. Aneng. Rasa saya Aneng gitulah. Tuan-tuan bayang. Pagi-pagi pukul 3 ayah saya tunggu air pasang, tuan-tuan dan puan. Dah taruhkan seluruh kelapa-kelapa yang dah diletak dalam guni. Dikanjangkannya kelapa tu. Saya menemani ayah. Masa tu kecil, tuan-tuan dan puan. Apa nak buat? Tidur. Kalau saya tidur, ayah saya ikat tangan saya, ikat kaki saya supaya saya tidak jatuh dalam laut. Tapi yang saya nak sebut, sampai waktu sembahyang azan, tuan-tuan, tengah-tengah laut tu sembahyang, ambil wuduk, menjunam-junam ambil wuduk kat tepi sampan tu. Itulah yang saya ingat. Saudara-saudara, saya bawa cerita ni pasal saya hendak, tuan-tuan, bawa cerita ni tengok balik anak-anak kita ni. Anak kita dah tak nak solat. Anak kita tak nak pergi surau. Tadi saya mengimamkan sembahyang isyak di surau tu. Ada 2 saf, tuan-tuan. Saf pun macam biasalah. Allah. Tak ada nampak anak muda. Di mana anak umur 14 tahun? Di mana anak umur 16 tahun? Di mana anak umur 18 tahun? Di mana bapaknya yang umur 46 tahun? Tuan-tuan, inilah masalah besar yang kita kena fikir. Surau ada, masjid ada. Tuan Haji, Cik Idris kata nak buat lagi surau. Dikubur kat sana. Kat Sungai Pinang. Kat Sungai Pinang juga ke? Kat kubur tu nak buat satu masjid lagi. 10 million masjid nak dibuat. Saya bagi tahu dalam hati saya, masjid boleh buat. Tapi nak memakmurkan masjid ni, masjid boleh buat. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, ada anak-anak kita tak bersedia nak memakmurkannya. Saya terlalu yakin
Ada anak perempuan kita yang dah berumur 26 tahun, sekali pun tak pernah pergi masjid untuk mendengar kuliah yang disampaikan oleh ustaz-ustaz, termasuk Ustaz Rusdi Long yang menyampaikan kuliah di masjid. Jadi macam mana nak dapat ilmu? Ilmu agama macam mana nak dapat? Penghayatan agama macam mana nak dapat? Ustaz kita tak jumpa, imam kita tak jumpa, orang alim kita tak jumpa, bilal-bilal kita tak jumpa, siap masjid kita tak jumpa. Macam mana kita? Dalam suasana sekarang pembangunan di Pulau Indah ni punya hebat, tuan-tuan. Pelabuhan Barat punya hebat. Punya hebat Pelabuhan Barat ni tercatat dalam peta dunia. Satu dunia, tuan-tuan. Pelabuhan Barat ni antara pelabuhan 20 pelabuhan terbesar dalam dunia. Bayang, tuan-tuan dan puan. Kita hidup dalam suasana yang sedemikian. Bayang anak kita kalau tak ada jiwa agama. Bayang cucu kita kalau tidak ada jiwa agama. Bayang cicit kita kalau tidak ada jiwa agama. Bayang anak dara kita kalau tak ada jiwa agama. Oh, ramai kawan saya kat sana, tuan-tuan. Oh, ramai tu. Itu biasanya orang pas macam tu. Ramai. Ramai betul-betul. Masya Allah. Oh, saya nampak, ya Allah. Alhamdulillah. Ramai ni, kira ramai ni. Kalau Pulau Indah ni, tuan-tuan, ceramah yang macam ni, saya rasa dalam sejarah Pulau Indah ini antara yang paling ramai yang pernah saya saksikan di Pulau Indah. Alhamdulillah. Terima kasihlah kepada orang-orang macam Cik Idris, Hamzah, Njah, kita panggil Njah aje. Tu ke anak saudara saya tu Kenjah ajalah. Orang bagi Amir Hamzah, Amir Biria, no Amir Hamzah, Amir Njah aje. Jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni saya datang. Yang pertama kan dijemput untuk datang kat sini. Tapi yang kedua sana memang saya suka nak balik kampung ni. Dah lama saya tak balik kampung. Tuan-tuan nak tahu, malam ini ceramah saya, ceramah yang ke-140. 140 malam berturut-turut ada isteri saya kat sini. Tuan-tuan boleh tanya kat dia. 140 malam berturut-turut, kecuali ada 7 malam saya tidak mengikuti ceramah ini kerana kami berada di luar negara. 140 malam bermakna 4 bulan 20 hari. Setiap malam. Malam tadi di Jelebu. Minggu depan di Tumpat. Malam berikutnya di minggu depan di Kuala Krai. Pusing. Malam sebelumnya saya berada di Seri Gading di Johor. Malam sebelumnya saya berada di Mersing di Johor. Saudara-saudara, tiap-tiap malam tuan-tuan tidur dengan isteri punya seronok, tidur pukul 2 pagi sampai putus tali kelambu. Saya dalam perjalanan balik, tuan-tuan, baru suku perjalanan balik sampai rumah pukul 6 pagi, tuan-tuan. Tiap-tiap pagi. Ini pun nanti balik sampai rumah dalam pukul 1, 1:30. Tidur mungkin pukul 2, pukul 3. Besok nak pergi office. Ada office lagi, tuan-tuan. Jadi begitulah. Begitulah. Tapi yang pastinya, tuan-tuan, saya datang bersama dengan Datuk Azami, bersama dengan Ustaz Rusdi Long, datang nak menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang perkara-perkara yang sedang kita hadapi sekarang ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak dapat penerangan yang jelas, takut tuan-tuan nanti terlibat kepada satu perkara, bukan saja melewengkan akidah, bukan saja menyelewengkan umat, tapi tuan-tuan bersekongkol dengan gerakan-gerakan yang akan memusnahkan kehidupan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di negeri Selangor ini. Saudara-saudara, tuan-tuan tahu ya, saya dalam parti PAS, saya dipecat 4 bulan yang lalu. Pecat. Apa jawatan saya dalam parti PAS? Naib Presiden PAS Malaysia. Presiden, di bawah presiden apa? Timbalan presiden, di bawah itu naib presiden. Saya naib presiden. Wangnya cilik tapi jawatannya gede. Naib presiden Malaysia. 6 tahun saya naib presiden PAS Malaysia. 8 tahun saya mengetuai PAS Negeri Selangor. Kalau dalam UMNO dipanggil pengurusi perhubungan negeri, dalam PAS dipanggil Pesuruhjaya PAS Selangor. 8 tahun. Jadi saya boleh cerita tentang PAS. 4 tahun sebagai ahli Exco Kanan Kerajaan Negeri Selangor. Exco Kanan. Jaga apa?
jaga hal ehwal Islam, jaga adat Melayu, jaga infrastruktur, jaga kemudahan awam. Infrastruktur ni tuan-tuan dan puan, infrastruktur ni tentang jalan, tentang parit, tentang TNB, tentang telefon. Itu saya jaga. Kemudahan awam saya jaga. Elektriknya tengok, balai rayanya saya kena tengok, dewan orang ramainya saya kena tengok, api saya kena tengok, belakang saya api terang, depan saya tak ada api. Akhirnya tuan-tuan tengok, saya ni putih tapi nampak hitam. Saudara-saudara, 4 tahun saya menjadi ahli exco kanan kerajaan Selangor. Sebab itu saya boleh cerita tentang pentadbiran negeri. 4 tahun 4 tahun saya mentadbir negeri Selangor. 4 tahun saya mengurus bersama dengan Menteri Besar negeri Selangor. 4 tahun saya menentukan hala tuju negeri Selangor. 4 tahun saya melakukan untuk membina masyarakat yang bertunjangkan kepada agama sebagai exco agama di negeri Selangor. 4 tahun saya meletakkan pancang-pancang kepada adat Melayu yang nak diperkembangkan negeri Selangor. 4 tahun saya bina jalan raya, saya betulkan jalan raya. 4 tahun saya betulkan elektrik, betulkan TNB di Selangor. Jadi saya boleh cerita pembangunan negeri Selangor. Bukan saya cerita datang nak temerang-temerang. No. Kalau nak teman-temerang datang ni, saya tak ada masa untuk temerang lah. Minta maaf saya sebut. Ayah saya tak pernah didik saya untuk berbohong. Tak pernah. Mak saya Aisyah Aminuddin tak pernah didik saya untuk berbohong. Tak pernah. Mak saya didik saya nak jadi insan yang sempurna. Saya cuba. Ayah saya didik saya nak jadi insan yang sempurna bersama dengan adik-adik beradik saya. Ipar saya, isteri saya, ipar-ipar saya. Cuba sedaya upaya. Tapi saya nak cerita tuan-tuan dan puan, dalam hidup ini saya dan teman-teman kena ada satu namanya organisasi, ataupun kena ada satu saluran, kena ada satu pertubuhan yang kita sama-sama nak mengangkatnya, nak bersama-sama dengannya bagi menentukan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita ini ada satu kekuatan. Maka saya dengan teman-teman sejak hampir 4 bulan yang lalu menubuhkan satu pertubuhan NGO. NGO ini ialah badan bukan kerajaan, badan bukan UMNO, badan bukan PAS, badan bukan PKR, badan bukan DAP, badan bukan milik kerajaan negeri Selangor. Bukan. Badan pertubuhan yang bukan kerajaan, cari duit sendiri, cari dana sendiri, buat sendiri program sendiri, aturkan program sendiri, uruskan program sendiri. Namanya Jati. Tuan-tuan nampak Jati kat sini? Ada? Gelap ke tak gelap? Nampak? Terang? Tapi muka saya macam gelap lah. Apa dia Jati? Jati, J-A-J-T-I-T, Jim Alif Jatayati. Apa dia Jati? Jati jalur 3. Apa dia jalur 3? IMR. Apa dia I? Islam. Apa dia M? Melayu. Apa dia R? Raja. Islam, Melayu, Raja. Saudara-saudara, saya tak mau memenatkan saudara berfikir. Kami pilih, tuan-tuan dan puan, yang pilih ni teman-teman saya, profesor universiti. Jati, saya Presiden Jati Malaysia, timbalan presidennya Datuk Aidit Ghazali, bekas pensyarah Universiti Islam Antarabangsa, belajar di luar negara di universiti yang terkenal nombor 1 dalam dunia, namanya Harvard University, University Harvard. Hebat. Dia bercakap satu hari nanti, tuan-tuan, kalau panjang umur saya nak bawa dia datang kemari. Tuan-tuan dengar daripada Datuk Aidit Ghazali, macam mana dia bercakap, macam mana dia hormat orang, macam mana dia susun bahasa, macam mana dia merendahkan diri. Dia hebat, tuan-tuan, dia hebat. Kedudukan dia hebat, kebolehan dia hebat. Tetapi pasal jiwa agama yang begitu mendalam, dia turun ke bumi, tuan-tuan, dia turun ke bumi. Seorang lagi naik presiden kepada Jati ni namanya Profesor Dr. Datuk Dr. Siddiq Baba. Profesor Datuk Dr. Siddiq Baba. Maksudnya tuan-tuan, dia profesor, dia doktor. Siddiq Baba. Dia bantu kita.
melahirkan Jati ini, mereka lah bersama dengan teman-teman pemikir-pemikir daripada universiti, pemikir-pemikir profesional, pemikir-pemikir yang hebat-hebat di Malaysia, kami himpunkan bersama-sama selama 7 bulan. 7 bulan untuk memikirkan apa benda yang nak diperjuangkan oleh Jati. Maka kita dapati perjuangannya. Bila kita tengok orang Melayu, tengok orang Islam di Selangor, tengok orang Melayu, tengok orang Islam di Pelabuhan Kelang, tengok orang Melayu, tengok orang Islam di Parlimen Kelang, tengok orang Melayu, tengok orang Islam di Shah Alam, tengok orang Melayu, tengok orang Islam di Kampung Gajuda, tengok orang Melayu, tengok orang Islam di Teluk Gong, tengok orang Melayu, tengok orang Islam di Kampung Penamok, tengok orang Melayu, tengok orang Islam di Penamaran, tengok orang Melayu, tengok orang Islam di Perigi Nenas. Maka kita buat 3 perkara ni. IMR, Islam, Melayu dan Raja. Saudara-saudara, kenapa Islam? Apapun saudara, malam ini saya harap seluruh yang hadir, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak yang besar, yang kecil, daripada mana pun, sama ada dari Pulau-Pulau Indah, daripada Pelabuhan Kelang, daripada Kampung Raja Uda, daripada tepi-tepi pulau ini, daripada Carey Island, di mana juga tuan-tuan dan puan. Saya harap malam ini tuan-tuan buat satu resolusi, tuan-tuan buat satu keputusan buat diri tuan-tuan, buat diri saya. Apa dia? Umur yang ada ini untuk Islam, kesihatan yang ada ini untuk Islam, harta yang ada untuk Islam. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan, sejak 6 bulan sampai sekarang dah bulan 6 masuk bulan 7, daripada Januari sekarang dah masuk bulan 7. Berapa ringgit dah tuan-tuan dermakan untuk pergerakan Islam? Saya terlalu yakin ada keluarga di Pulau Indah ni 1 sen pun tak pernah meletakkan duitnya masuk dalam tabung, mana-mana tabung untuk Islam. Bayang tuan-tuan, kita isap ukuk satu hari 2 bungkus. Saya tak tahu Marlboro 1 bungkus berapa harga sekarang ni. Berapa harga Marlboro 1 bungkus? Benson and Hedges berapa 1 bungkus? 20 batang? Saya tak isap ukuk, saya tak tahu berapa. RM10? RM10. Ini toki Marlboro ni. RM10 ke? RM10. RM10 tuan-tuan dan puan, tuan-tuan hisap 1 bungkus setengah, 1 bungkus setengah RM15. RM15 1 bulan, RM450. Berapa tuan-tuan bagi untuk Islam? Hari Jumaat yang lepas, tuan-tuan pergi sembahyang Jumaat, ada tabung, pusing tabung, pusing tabung. Tuan-tuan seluk poket, cari duit yang paling kecil daripada duit siling. Duit 50 sen tolak. Tangan kita, jari kita dah tahu dah, seluk poket jari tahu. Duit 20 sen tolak. Akhirnya ambil 10 sen tuan-tuan. 10 sen. Betul. Setengah tu tak pandang pun, tak pandang pun. Dia dah sembahyang dekat masjid Sungai Kembung tuan-tuan. Dah 27 tahun dia sembahyang. Sekali pun tak pernah pergi, walau 1 sen pun dia tak pernah pergi. Dia boleh makan kat kedai tom yum kat ujung sana dulu. 4 orang anak, 2 orang suami isteri, makan paprit tuan-tuan. Lagi makan apa? Makan telur dadah. Lagi makan apa? Makan daging merah. Lagi makan apa lagi? Lagi makan apa? Tom yum campur. Apa lagi makan apa tuan-tuan lagi? Nasi, nasi putih. Nasi putih. Bukan setengah lagi. 1 tambah 1 lagi. Lagi apa lagi tuan-tuan makan? Air, ayam masak halia, goreng halia, betul? Apa lagi tuan-tuan nak makan? Lagi apa lagi? Kerabu sotong, tuan-tuan makan kerabu sotong. Malam ini tuan-tuan akan bayar untuk 6 orang RM76 tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan risau, bayar. Isteri kita masam muka, bayar. Tapi nak derma untuk Islam tuan-tuan, berketuk. Nah ini realiti. Macam mana tuan nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak bawa perut, dalamnya ada telur dadah. Dalamnya ada tom yum, dalamnya ada sotong, dalamnya ada udang, dalamnya ada ayam, dalamnya ada ikan. Macam mana? Tuan-tuan mesti berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak bawa perut tu. Apa tuan-tuan nak bawa? Inna akramakum indallahi apa? Indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di antara kamu sesungguhnya
adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Itu yang nak bawa kepada Allah. Inilah yang saya datang malam ni tuan-tuan dan puan. Bukan saya datang ni macam orang alim hebat sangat saya ni. Agama hebat sangat, mentang ayah saya imam, mak saya guru Quran, hebat sangat Hasan Ali. Tidak. Saya nak bawa pemikiran tuan-tuan. Masyarakat yang saya dilahirkan di tempat ini. Saya sayang masyarakat ini. Saya sayang orang Sungai Bunyi. Saya sayang orang Sungai Candong. Sungai Bunyi ada ke Sungai Bunyi? Sempang Bunyi. Sempang Bunyi ke Sungai Bunyi? Sempang Bunyi. Betul-betul kan saya? Memang masa saya kecil-kecil tu pun nampak orang bunyi-bunyian, saya nampak. Tanya Badrum. Badrum lagi nampak. Badrum tu kawan dia orang bunyian. Saudara-saudara, saya nak bawa pemikiran tuan-tuan dan puan, teman-teman saya di Sungai Kembun, di Sungai Kandung, dengan Sungai Teruntum ni, kepada satu pemikiran. Fikir tentang Islam ni tentang Islam. Anak kita fikir tentang Islam. Dulu-dulu tuan-tuan dan puan, saya yakin dulu Pak Ulung Samad, anak dia jendul, saya sampai Allah minta maaf jendul, betul-betul dia salam saya, dia lama nak sebut diri dia, lama-lama siapa jendul. Allah minta maaf lah jendul, betul saya yang saya bayarkan jendul tu tak ada rupa jendul sekarang ni. Lain betul tuan-tuan. Kalau ada lat melukis saya tak tahulah macam mana lat nak lukis jendul ni. Saudara-saudara, saya nak sebut inilah fikiran tentang Islam ni. Kita kena bawa Islam ni. Tapi nanti saya akan sebut tentang halangan-halangan nak bawa Islam. Itu yang saya datang nak sebut apa halangannya. Nombor 2, fikir tentang Melayu ni. Melayu. Saya nak beritahu teman-teman PAS, penyokong PAS yang ada, orang PAS yang ada. Saya naik Presiden PAS. Setengah daripada orang PAS, termasuk ahli Parlimen Shah Alam, namanya Khalid Samad, tak mau cerita langsung tentang Melayu. Tak mau dengar langsung tentang Melayu. Tak mau cerita langsung tentang Melayu. Tak mau sebut langsung tentang